Lepas dah hancurkan segala patung yang ada dalam kuil ni, dia gantung kapak yang dia gunakan untuk hancurkan bahala ni di patung Namrud. Apabila orang balik daripada pesta yang Namrud buat ni, orang tengok, tempat kuil kita ni dah hancur dah. Jadi dia orang cakap mungkin Ibrahim yang hancurkan patung-patung berhala kita ni. Jadi panggillah Nabi Ibrahim. Bila masyarakat panggil Nabi Ibrahim ni, dia tanya Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau ke yang hancurkan berhala-berhala kami ni?" Nabi Ibrahim cakap, bukti bukan ada kat aku kan. Bukti ada dekat patung yang besar tu. Cuba kau tanya patung yang besar tu. Dia tunjuk kepada patung yang besar tu kan. Cuba kau tanya, dia lah. Nabi Ibrahim cakap kan. Dia tunjuk dia ni, ibu jari dia tunjuk kepada patung tu. Dan empat-empat jari dia tunjuk kepada dia. Ini penipuan kedua Nabi Ibrahim di dalam hidup Nabi Ibrahim. Sedangkan ini bukan penipuan pun. Ini helah Nabi Ibrahim untuk membuka minda masyarakat Babylon yang menyembah berhala ni. Bila Nabi Ibrahim cakap tanya patung ni semua, diorang cakap tak mungkin patung ni boleh bercakap dengan kita, boleh bagi jawapan kepada kita. Lepas tu Nabi Ibrahim pangkah diorang balik ni, dia cakap kalau diorang tak boleh nak mempertahankan diri mereka sendiri, tak boleh nak jawab pun soalan yang kau tanya ni, macam mana korang ni boleh anggap patung ni sebagai Tuhan? Jadi tak boleh nak berhujah lah masyarakat ni dengan Nabi Ibrahim, kalah hujah. Jadi dia cakap kita bawa lah Nabi Ibrahim ni jumpa dengan raja kita ni, Namrud ni. Namrud ni macam mana dia boleh mengaku diri dia sebagai Tuhan ni? Sebabnya Allah Ta'ala bagi banyak kelebihan kepada Namrud ni. Kerajaan yang sangat besar Namrud ni, bila dia menyerang, dia tak pernah kalah. Dan dia tak pernah sakit juga, Namrud ni. Dia macam Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan juga. Jadi dia ni hebat tak hebat, Namrud ni, dia duduk dalam bilik emas ni. Setiap pagi dia akan buka bilik emas dia ni. Apabila rakyat dia tengok dia ni, rakyat semua sujud kepada Namrud ni. Bila rakyat dia sujud kepada Namrud ni, Namrud akan bagi segala keperluan, kebutuhan masyarakat Babylon ni. Kelebihan inilah dia mengaku sebagai Tuhan. Apabila masyarakat ni nak tarik Nabi Ibrahim pergi menghadap Raja Namrud ni, Nabi Ibrahim cakap tak apa, aku yang akan pergi berjumpa dengan Namrud ni. Tengok, Nabi Ibrahim ni sangat-sangat berani dalam menyampaikan dakwah dia. Dia pergilah berjumpa dengan Namrud ni. Jadi masyarakat ni pun pergi juga bersama Nabi Ibrahim ni. Jadi sampailah depan Namrud ni, semua orang sujud kepada Namrud ni. Tapi Nabi Ibrahim tak sujud kepada Namrud ni. Jadi Namrud tanya kepada Nabi Ibrahim ni, "Kenapa kau tak sembah aku, Tuhan kamu?" Jadi Nabi Ibrahim cakap, "Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan, bukan kamu, wahai Namrud."